Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Najla Khairunisa binti Muhammad Syukri dari Sekolah Kebangsaan Sri Labis. Kod sekolah saya ialah JBB 7046. Saya seorang pelajar yang gemar membaca novel berunsur pengembaraan dan nilai murni. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah novel yang sangat menarik berjudul Impian Seorang Hakim yang Bijak, karya S. Mahathir daripada siri Hasrat Cita-Citaku. Novel ini bukan sahaja penuh dengan misteri dan penyiasatan, tetapi juga syarat dengan pengajaran tentang cita-cita, keberanian dan kejujuran. Novel ini mengisahkan 3 sahabat iaitu Zaidi, Afandi dan Khairul yang bercuti di sebuah kampung di Melaka. Mereka tinggal di dusun milik ayah Zaidi yang dijaga oleh lebah deraman. Di sinilah bermula sebuah misteri kehilangan bapa saudara lebah deraman, iaitu Haji Abdul Samad, seorang lelaki yang kaya yang hilang bersama-sama hartanya. Haji Abdul Samad pernah bekerja sebagai pemandu kereta lembu. Sebelum menghilang, beliau meninggalkan sepucuk surat yang mengandungi peta dan bait-bait kata misteri tentang harta purba yang ditanamnya. Zaidi dan rakan-rakannya mula menyiasat untuk mencari kereta lembu tersebut. Namun, usaha mereka diganggu oleh seorang pemuda bernama Semaun yang turut memburu surat itu. Ketika mereka hampir menemui petunjuk, rumah lebah deraman diserang oleh 2 orang lelaki bertopeng. Dengan keberanian, mereka membantu lebah deraman dan kemudian bekerjasama dengan Inspektor Marzuki serta Konstabel Hambali dalam siasatan. Akhirnya, 3 sahabat ini berjaya merungkai maksud bait-bait kata dalam surat peninggalan Haji Abdul Samad. Mereka menggali di lekuk sungai dan menemui 4 peti besi berisi barang purba dan permata milik kerajaan Mesir. Barang berharga itu diserahkan kembali kepada kerajaan Mesir dan sebagai tanda terima kasih, kerajaan Mesir menghadiahkan sagu hati bernilai 100,000 kepada kerajaan Malaysia untuk pembangunan kampung. Atas keberanian dan kejayaan membantras jenayah, Zaidi, Afandi dan Khairul menerima watika penghargaan remaja berwawasan daripada Kerajaan Negeri Melaka. Dalam masa yang sama, Zaidi meneguhkan cita-citanya untuk menjadi seorang hakim yang bijaksana dan berani demi menegakkan undang-undang serta melindungi masyarakat daripada keganasan. Para penonton yang saya sayangi, saya memilih novel ini kerana bukan sekadar menghiburkan dengan kisah misteri dan penyiasatan, tetapi juga memberi inspirasi kepada remaja untuk berani bercita-cita tinggi, jujur dan bertanggungjawab. Novel ini mengingatkan kita bahawa cita-cita yang baik seperti Zaidi yang ingin menjadi hakim mampu menjadikan masyarakat hidup aman dan damai. Cita-cita yang luhur jua mampu memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian sahaja bicara buku saya tentang novel Impian Seorang Hakim yang Bijak, karya S. Mahathir. Terima kasih kerana sudi mendengar.